Ada tanya, boleh ke mereka biarkan simpanan emas mereka hanya dalam account gap saja tanpa perlu keluarkan? Baik, jadi konsep account gap ni ataupun dipanggil Gold Accumulation Program sama je seperti account bank. Cuma bezanya ia disimpan dalam bentuk gram emas. Jadi bolehkah kita simpan emas tu tanpa kita perlu keluarkan emas physically? Jawapannya boleh tuan-puan. Simpanan emas di account gap tak ada had simpanan dan tak ada charge walau banyak mana pun simpanan ataupun berapa lama simpanan emas yang tuan-puan letak dalam tu. Tujuan account gap ni diperkenalkan oleh founder Public Gold adalah untuk bagi kemudahan kepada penyimpan emas untuk kumpul gram emas dengan simpanan serendah RM100. Tak semua orang yang mampu untuk beli emas gram yang besar seperti 5 dinar ni, yang hari ni harganya dah lebih daripada RM10,000 dengan sekali bayar. Walaupun emas di account gap, anda boleh juga jual dan pajak. Tapi matlamat utama simpanan di gap ni adalah nak dapatkan emas fizikal seperti gold bar ataupun dinar. Sebab emas fizikal yang kita simpan sendiri memegang nilai kekayaan yang sebenar. Bagi yang berminat nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh isi detail di beg biru di bawah ataupun DM saya untuk saya bantu langkah seterusnya.